Okey, pada hari ini pengadu merupakan seorang kita boleh anggap macam mak lah, warga emas berusia lebih kurang 70 tahun. So apa yang terjadi kepada pengadu ialah dia ada membuat satu pinjaman daripada beberapa orang Along. Okey, anggaran pinjaman yang diterima lebih kurang 30 lebih ribu lah. Tapi bayaran balik yang telah dibuat lebih kurang 50,000. Tapi malangnya Along ni dah mula mengugut pelbagai cara lah, simbah cat, bakar rumah apa semua, dan telah juga meminta sejumlah wang yang amat tak masuk akal lah. Sebenarnya saya memanglah jadi silap langkah. Sebab masa tu terdesak nak duit. Jadi saya tak sangka. Saya ambil nombor-nombor semua yang dalam Facebook tu. Rupanya banyak yang scammer. Ramai yang offer saya loan. Bila saya dah ambil sikit, lepas tu bila lewat bayar sikit, dia kenakan interest. Dah sampai saya dah tak boleh nak bayar. Macam-macam ugutan, nak bakar rumah, nak cederakan muka saya, nak malukan saya kat media sosial, ugut anak-anak saya dan suruh bayar. Benda yang mustahil nak boleh bayar banyak-banyak sangat. Sebab bayaran tu hari-hari kena buat, minggu-minggu kena buat. Bayaran dah 50 lebih, lepas tu dia minta lagi. Saya minta lagi. Sebab saya ingat nak ambil loan SME tu, bolehlah saya bayar loan kecil-kecil tu sebab saya dah tak berniaga. Jadi saya naklah loan tu, saya nak bantu anak saya berniaga. Okey, jadi kita berharap agar pegawai penyiasat dapat segera membuka kertas siasatan kerana makcik ni pun kita kesian, umur 70, sindiket jenayah Along ni pun tidak berperi kemanusiaan. Orang yang dah umur 70, kaki sakit, jalan pun tak boleh, malah diugut untuk dibakar rumah, nak disimbah cat. Jadi kita harap agar siasatan boleh dijalankan dengan segera.